سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا هامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم انا نجعلك من ظهور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بني شملهم وفرج جمعهم وشتر كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلك عليهم كلبا من كلاب يا قحار يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا
من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء وأموات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ولياتنا صلى الله Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Pertama, terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi kerana limpah karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kesihatan. Allah telah memberikan kepada kita kekuatan. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehingga kan nikmat yang cukup banyak itu membuat kita lagi menjadi hampir, membuat kita lagi menjadi dekat, membuat kita lagi menyayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga manusia-manusia yang diberikan nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lari. Nikmat tersebut telah menyerumuskan diri mereka ke lembah kehinaan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada golongan yang kedua.
amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian. Besok jumpa malam. Ni jumpa subuh. Imam dia risau telefon kita. Tak pernah telefon. Agak ada risau ustaz ni kot. Apa nama ni, silap ni ingat maghrib. Baik kan. Kan ini subuh. Dia tak tahu kita dah terbaca depan tu dah. Ya, alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah tak lama lagi dah apa lagi? Ini Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 7 boleh hari bulan Selasa tengok nak bulan. 7 boleh hari bulan. Semalam dah sampai surat ada nombor 8. Boleh ke kan? Boleh tengok nak bulan. Hari raya Cina lah. Raya Cina nya kita raya kita pula. Bukan tengok nak bulan raya. Tengok nak bulan Ramadan ni tuan-tuan. Ya, hari Selasa ni tengok insya-Allah. Hari Selasa malam tu boleh tengoklah penyimpan orang puasa. Raja-raja akan buat pengumuman bila tarikh untuk kita puasa ya. Tengoklah nanti. Ya kok boleh tak? Boleh lah. Tapi ikut kalender 9 boleh. Tapi lepas boleh tu mula tarawih lah. Tapi dengarlah pengumuman tersebut. Ya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi hari ni, pagi ni kita nak cerita bagaimana kita nak menggapai, nak dapat akan apa nama ni, takwa tersebut. Kalau tuan-tuan ingat pada kuliah-kuliah yang terdahulu ada saya sebutkan apa nama ni kenapa kita, apa yang orang-orang yang takwa ni dapat. Ada tak? Ada tak? Macam tak ada yo. Bukan tak ada ustaz. Lupa. Banyak warna kan, itu dia. Manusia ni mudah lupa tuan-tuan. Kan summiyan nasun nasan li'annahu nasi. Tidak dinamakan manusia ini malaikat dia ni pelupa. Jadi kalau kita lupa tu itulah dia sifat manusia. Makanya kan Al-Imam Ghazali, Imam Syafi'i bila dia datang kuliah dia bawa buku tulis. Kan pasal dia lupa kan. Kita punya handa tak payah bawa buku-buku tu dah, tak payah. Yang ada adalah kakak marah tu tunjuk macam tu. Kan tunjuk kan. Yalah kakak yang bawalah. Yang tak bawa tu lagi ramai, bermakna di sini lagi handa orang ramai. Makna bila kita cakap, tak cakap tu tahu masuk dalam kepala. Macam pensil photostat tuan-tuan. Kan? Ya. Yang satu hari Imam Syafi'i kata silap saya. Dia tak bawa ni kotak nak nyalin-nyalin. Jadi dia guna Helio dia. Helio. Ni tulis kat sini kita nampak tangan. Jadi guru dia tengok, apa benda ni kan pelik kan ni kan. Guru dia pergi pohal, kau tu buat apa macam ni. Kan, tapi tak cakap ke 9 lah, cakap Arab lah. Ni terjemah kan. Jadi tuan-tuan panggil ni, tak, saya tulis ni. Apa yang tuan guru cakap, saya tulis. Mari sini aku tengok, mana kau tulis? Ada tu, mana? Kau ni memang tak ada. Kan, kalau ada tu, cuba kau cakap apa aku cakap ni. Cuba bagi tahu. Kan, bagi tahu. Satu. Tercengang ni guru cikgu ni, guru tu. Hai, asah kau ungkap. Mana dia tulis ni, kau ringnya tahu yang selang kepala tak. Inilah semua yang ada ni. InsyaAllah lah, amin lah sikit. Kan? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah
hari kita dah bincang hal tersebut. Jadi pada hari ni, pagi ni, sebelum kita masuk puasa 2-3 hari lagi ni, kita nak cerita road map to taqwa. Jalan hendak menuju kepada takwa. Pasal apa? Pasal kita dah tahu itu hari. Kenapa kita nak takwa ni? Ya, kenapa kita nak takwa dah? Kita hari tahu dah itu hari. Kan? Kenapa kita nak takwa ni? Pasal dengan takwa ini Allah akan bagi apa? Allah akan sayang kita. Allah akan terima amalan kita. Allah akan berikan kehidupan kita berkat. Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan beri ilmu bermanfaat kepada kita. Allah akan wariskan kepada kita kepimpinan di atas muka bumi ini. Allah akan memudahkan warisan kita. Allah selamatkan kita daripada tipu daya. Allah akan berikan petunjuk kepada kita yang membezakan di antara yang elok dan juga yang batil. Allah akan meninggikan darjat kita pada hari akhirat. Allah akan tutup kesalahan kita. Allah akan janjikan syurga kepada kita. Allah akan selesaikan segala masalah kepada kita. Allah akan beri yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangka, dan Allah akan bagi bantuan, perlindungan dan juga pertolongan. Itu orang yang mendapat anugerah takwa. Ada agak kan? Ada tak? Cuba tengok kotak ada apa nama ni buku tu. Ada tulis ada tak benda tu? Ni anugerah kelebihan orang yang dapat takwa. Ya, itu semua. Lebih kurang ada 4 boleh. Jadi, pada hari ni, pagi ni, kita nak tengok macam mana nak dapat. Ya, nak dapat takwa ni, la'allakum tattaqun tersebut. Macam mana kita nak dapatkan takwa tu? Yang tadi, yang Allah janjikan, boleh. Seronok tu pun dengar kata, ya, asal betul patutlah. Kan, orang yang bertakwa ni hebat. Rupa-rupa ni, orang-orang yang bertakwa ni dia ada kelebihan dia, kan? Dia ada apa nama ni, Allah bagi bantuan kepada dia, Allah bagi perlindungan. Ni orang yang takwa ni, kan? Ya, Allah selesai masalah dia. Allah selesai. Kan? Allah beri joki kepada dia. Allah janjikan syurga kepada dia. Allah jauhkan dia daripada neraka. Kan? Allah tutup segala kesalahan dia. Allah lipat kali gandakan dia punya pahala. Ini sebut sekali lagi ni. Kan? Allah tinggikan darjat dia. Allah cinta ke dia. Allah ampunkan dosa dia. Allah terima amalan dia. Allah kurniakan kehidupan berkat kepada dia. Allah wariskan kekuasaan di atas muka bumi ini kepada dia. Allah beri kepada dia ilmu yang fa'ubih. Ilmu yang bermanfaat. Allah permudahkan segala urusan dia. Allah selamatkan dia daripada tipu daya musuh. Allah beri dia petunjuk yang boleh membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Tak payah salin tu dah. Ni ada ni nombor depan. Kan? Nanti masuk dia dalam ni, ulang tayang balik nongah. Tadi tak sampai nak tulis. Ustaz sebut copet mana? Kan? Don't be khawatir. Aduh ni yang rakaman ni. Rakaman ni nak balik tengok balik. Kan, YouTube ke apa ni, Facebook. Facebook, muka buku. Ya. Muka buku, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, tuan-tuan, yang boleh saya sebut tadi itu, macam mana kita nak dapat? Pagi ni kita nak tengok. Ya, jadi pagi ni kita lama sikit lah. Kan? Boleh? Kakak, ini ya. Lama kak boleh saya tak dapat dah. Okey, kita akan tengok lebih kurang dalam 2-6. Ada 6 je. 6 ni tak lama, tuan-tuan. Ni pukul 10 kita siap, kita balik. Ya? 10. Dah comel lah. Ada gunungi kau ini. Ni cuti sekolah minggu ni kan? Seminggu cuti kan? Oh, ya ini. Sah. Ini jangan pergi pilah ya. Jam ini. Nak pergi boleh, nak motor. Nak motor boleh lah. Kan, nak motor dia tak kena jam. Kan, tapi kan kalau nak, tu dia kan. Jadi lalu
okey lagi. Jalan dah sokek tau, yang pasal rayo kan, dia dah buat dah traffic light tu dia dah tutup dah. Dan dia lurus je tuan-tuan. Ya. Orang bilang okey. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, untuk menuju kepada takwa, untuk meraih dapat takwa ini dia ada 6. Ya, 6 cara. Ya, 6 CP. Ya. CP yang pertama tak lain dan tak bukan ialah kono ada ilmu. Kono ada ilmu, tuan-tuan. Ya, kenapa kono ada ilmu, Ustaz? Kan sebab kalau tak ada ilmu, kita akan menjadi tak tahu nak capai apa. Kalau tak ada ilmu nak capai apa? Ustaz. Takwa pun tak tahu bermakna ni. Tahu sabut dia. Kan? Tahu sabut, tahu sumbek. Yang tu kan. Kan? Sabut tahu takwa. Oh, makna takwa Ustaz. Kan ke Paru ada satu masjid takwa namanya. La ilaha illallah. Jadi tak ada ilmu. Kan? Jadi bila kita kita nak sesuatu, kita nak target sesuatu, kita tahu apa target kita. Kalau kita tak ada target, tu apa bahasa Melayu kita? Apa dia? Sasaran. Minta maaf saya ni untuk mereka lah mau kan. Jadi terima kasih lah ya. Terima kasih lah. Nanti banyak ni bahasa orang putih ni. Kan bahasa baru balik kan jadi slang pun. Inilah yang kadang poi apa nama ni Manchester. Manchester. Kadang-kadang poi Philadelphia. Kan? Itu belum sebut lagi poi London. Kan? Lalu si Kamat ada taman New England. New England. Tapi otak dia 9, semua Eropah ada. Kan? Semua Eropah ada kat kita ni. Ya. Jadi kalau kita tak tahu tuan-tuan, macam kita nak pergi bawa kereta. Tapi mana ni? Entah. Macam mana pula? Kan? Bila nak tengok Waze, tengok apa nama ni? Apa nama tu kita mahu? Google Map kan? Dia pun tanya, nak ke mana ni? Entah. Nak tarik apa? Tak tahu nak pergi mana. Sasaran nak pergi tu. Kan kita ada panah. Nak pergi panah ni? Nak panah apa? Entah. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Kita hidup, kita kena ada sasaran. Ya, kita kena ada target. Ya, nak target tuan-tuan, kena ada ilmu. Nak takwa, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, bermakna kita tak tahu apa yang kita nak targetkan. Apa yang nak kita sasarkan. Okey, puasa ni kita nak sasar apa Ustaz? Allah kata, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target kita apa dia? Tak takut. Tak takut apa? Takwa Ustaz. Takwa tu apa? Takwa lah Ustaz. Ini payah. Kita tak tahu apa yang kita nak. Itu payah. Ya, kita tak boleh tak tahu apa yang kita nak. Kita kena tahu apa yang kita nak. Tuan-tuan. Jadi kalau kita nak, kita kena tahu apa yang kita nak. Besok kan, ni contoh SPM. Ni budak-budak ni, anak-anak kita, cucu-cucu kita nak ambil SPM misalnya. Kan, nak berapa A? Nak straight A dah Ustaz. Okey. Target dia apa? Straight A. A apa pun tak jadi masalah. Tapi ada setengah orang dia meletakkan target yang tinggi. Straight A+. Kan? Dan apabila kita buat target, kita kena buat target yang tinggi. Sebab Rasulullah SAW menyatakan, kalau engkau minta syurga, mintalah Firdausi a'la.
Mintalah Firdaus Si'a'lah. Syurga Firdaus yang tertinggi. Jadi target kena tinggi. Tuan-tuan. Ya, target kena tinggi. Bila target kita tinggi, tuan-tuan, orang sekalian, kita tahu apa yang kita nak capai. Dan bila kita tahu apa yang kita nak capai, barulah dia akan datang dengan ilmu. Pasal apa? Pasal nak dapat A+, straight A+ tu, boleh duduk entak-entak ya. Duduk entak-entak ya. Kau ni jangan nak berapa A, straight A, mak. Tapi mak nengok kau ni macam lek yo. Kan? Macam tak tahu yo. Pegang buku tak? Muka buku pegang. Facebook pegang. Buku tak pegang. Kan? Macam mana kau ni? Kan? Macam saya lah tuan-tuan pergi ceramah ke sekolah-sekolah. Yang nak ambil SPM tu tanya ni kau nak apa Nak semua Ustaz. Habis kau nak semua ini macam mana kau nak buat? Kau nak belajar. Habis kau belajar tak? Kau belajar tak? Macam tu lah Ustaz. Oh tak apa. Tak apa. Pasal apa? Bila kita dah letak, kita dah tahu nak target kita straight A, kita kena tahu macam mana kita nak buat. Kalau kita tak tahu, makna takkan dapat. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sama juga dengan kita nak takwa. Kita dah takwa. Nak takwa ni kita kena ada ilmu. Ya, kena ada ilmu. Oh, ada ilmu Ustaz kan? Ilmu halal, ilmu haram. Makan halal Ustaz kan? Makan halal. Tapi bulan puasa haram. Jangan makan halal. Ni. Kejap lagi makan ni. Kepala ikan dah tunggu tu. Kejap lagi. Tak tahulah ada ke tidak. Takkan dah tu subuh ke tujuh kepala ikan. Aduh Ustaz ni. Agak-agak lah. Ada apa? Agak-agak lah. Kan, tapi kalau ada pun alhamdulillah juga kan. Kalau tak ada, innalillah. Tentuilah. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Jadi bila jadi macam tu tuan-tuan, ya, kita tak tahu target, kita tak tahu apa yang nak kita targetkan. Oh, payah. Nah, payah tuan-tuan. Ya, payah. Jadi Ustaz, takwa tu apa? Takwa tu takut kepada Allah. Kan? Oh tu, bukan tak tu. Oh tu. Kan? Takwa ini, ingat tak saya kita kisah Ubay bin Ka'ab dengan Sayyidina Umar. Ni nak bawa cerita ilmu ni. Kena ada ilmu. Nak takwa. Kau nak tahu apa yang nak. Okey. Ubay bin Ka'ab berburak dengan Umar. Dua sahabat ni dia berburak sesama dia. Kan? Umar tanya Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, aku nak nanya kau lah. Apa makna takwa? Kan? Ubay pun tanya balik Umar. Wahai Umar, kan pernah tak engkau melalui satu jalan yang penuh dengan duri? Pernah. Bagaimana kau lalu jalan tu? Yang penuh dengan onak dan duri dengan jauh tu. Kena berhati-hati. Kena fokus. Pasal apa kena nengok ni, berhati elok. Mana duri sebelum letak kaki tu. Kan kena duri besar pula, kasut pakai yang biasa-biasa kan, takut tambui pula kan. Jadi kena berhati-hati tu. Berhati-hati, fokus. Tak ada ubay. Apa dia takwa? Itulah dia takwa. Takwa itu apabila kita hidup, kita melalui perjalanan kehidupan. Dalam kita melalui jalan-jalan kehidupan ini, kita kena lalui dengan penuh waspada, penuh berhati-hati. Kan? Apa makna tu? Makna tuan-tuan, kita hidup ni, kita jalan ni. Kita hidup, kita berjalan ni tuan-tuan. Kita setiap suka tak suka kita pindah. Kita duduk di alam roh. Kita pindah masuk ke alam paut omak kita. Kan? Kemudian kita pindah daripada paut omak keluar ke alam dunia.
Kan? Goma tak goma, suka tak suka, dunia bukan duduk tompek. Bukan selama-lamanya. Lepas tu meninggal masuk alam barzah. Kan? Alam barzah pun tak selama sementara, transit. Alam barzah ni transit. Barzah ni tuan-tuan tahu makna apa? Dinding. Dinding pemisah di antara dunia dan akhirat. Barzah tengah-tengah. Jadi barzah ni tompek transit. Kan? Kalau orang pergi umrah tu kadang-kadang dia tak ambil kapal terbang Tauih. Pergi Jeddah ke pergi Madinah. Dia ada transit dulu. Kan? Transit. Jadi yang tu hari saya pergi ke Mesir, transit ke Doha pasal naik Qatar Airways. Tapi transit tu tak lama. Sekadar kita duduk 2-3 jam, lepas tu kena naik balik. Sama juga ni, alam barzah tak lama. Dunia pun tak lama. Kan? Sebab apa? Pasal akhirat sebelah ni. Dinding ni barzah, akhirat sebelah sini. Kan? Akhirat sebelah sini. Dan akhirat pula tuan-tuan, ni tak lama. Kan? Walaupun akhirat itu lagi lama daripada dunia. Sebab apa? Sebab kita akan menuju kepada 2 destinasi. Sama ada syurga ataupun neraka. Ini tompek kembali kita, tuan-tuan. Ini tompek kita hidup. Ya? Ini tompek hidup untuk mati. Kita hidup 2 kali, tuan-tuan. Mati sekali. Jangan main-main. Sekarang hidup. Hidup tak ni? Hiduplah Ustaz ni. Burak-burak nampak Ustaz. Hiduplah Ustaz. Dan tadi selalu imam dah baca balighna Ramadan supaya Allah sampaikan kepada Ramadan. Nak hidup sampai Ramadan. Kan? Hidup. Kan? Tapi kita pun tak pasti berapa lama kita hidup. Ya, berapa ramai dah tergolek, tuan-tuan. Tapi beritahu meninggal dah. Banyak meninggal. Pada hari dah 2-3 hari lagi ni. Dah dokek dah. Esok pun tak tahu. Lusa pun tak tahu. Tak tahu kita, tuan-tuan. Jadi bila kita tak tahu, tuan-tuan dan umat sekalian, kita kena ambil tahu. Jadi jangan buat tak tahu. Bila kita buat tak tahu dan kita tak ambil tahu, dan kita takkan tahu. Ya, yang kita tahu sumbeknya. Tak betul. Makanya syarat untuk kita roadmap tu takwa, kita kono tahu, kono ambil tahu, kono ada ilmu. Sama juga yang nak serai jadi ni. Nak serai terbungkang lelap yo. Nak serai ni yo. Bukan baca buku. Apa tu? Facebook mak. 3 jam setengah dah mak tengok muka buku. Kan? Bacalah buku. Yalah, baca buku. Pajak lagi 2 minit setengah. Tu dah dapat serai. Insalam, tuan-tuan. Insalam. Kalau ikut hukum sunnatullah, kalau macam tu perangai, kirim salam. Kirim salam apa? Tak apa. Itu sunnatullah. Kenapa sunnatullah ini nak ilmu kono belajar? Walaupun pandai itu adalah anugerah Allah. Pandai itu bukan kita cari, tuan-tuan ya. Pandai itu anugerah Allah. Ada orang belajar tak pandai-pandai, tuan-tuan. Tapi dia belajar ya. Allah tak tahu. Allah tak mau tahu kita ni pandai tak tidak. Pasal pandai ni anugerah dia. Tetapi Allah nak tahu kau belajar tak. Ambil tahu tak? Ni, tuan-tuan. Ya, anak-anak kita, tuan-tuan ni. Tuan-tuan dan umat sekalian. Kalau anak tak tahu, berdosa. Termasuk rasa. Berdosa. Ya, kalau anak-anak kita tak tahu ilmu agama, tuan-tuan, at least sekurang-kurangnya asas. Tuan-tuan. Ya, ukur iman, ukur Islam, ihsan tu apa, semayang bagaimana, puasa macam mana. Kalau anak tak tahu itu, tuan-tuan, nanti di akhirat ada satu tompek yang namanya qantarah.
Tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-A'raf. Qantarah ni duduk di topik yang tinggi Al-A'raf. Sehingga kan Allah nak bagi tahu topik itu Allah jadikan dalam Quran satu surah Al-A'raf. Dalam tu ada satu topik yang namanya Qantarah. Qantarah ni apa? Qantarah ni berdiri ni. Anak, omak, ayah, suami, isteri. Dia lalu you ayah. Atau kau tanya ayah. Ya Allah, tu abah aku tu, mana aku bawa? Masuk syurga abang kau ni. Ya Allah, marin ya Allah. Kan, aku tak diajar semayang. Nak wait apa? Ya Allah tu, bukan maknanya Allah tak tahu. Tak. Tetapi nak bagi tahu, bahawasanya ada tanggungjawab yang tidak dilakukan akan dibereskan sebelum masuk ke syurga. Allah tanya, kan? Datang sepasang suami isteri datang Sayyidina Umar. Wahai Umar, nak mohon kepada engkau settlekan masalah anak. Anak aku ni aku dah tak reti buat apa dah. Anak aku ni derhaka, jahat. Nanti Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar macam bakar lah. Kan bawa anak kau. Bawa anak dia. Kan? Ni macam konseling lah. Macam konseling. Sayyidina Umar tanya, mak kau, abah kau mengadu. Kau ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kau nak deraka lah. Kan? Apa yang kau buat tu betul tak? Macam abah kau cerita ni? Betul. Jadi kau nak deraka lah? Tak. Macam mana pula kau buat bodoh tu semua tapi kau kata kau bukan anak deraka? Sebab abah aku tak pernah suruh aku sembahyang. Abah aku tak pernah bawa aku kan ke tempat pengajian. Abah aku pun tak pernah tunjuk ke aku macam mana nak kosong. Tapi aku nak tahu dia dari mana. Oi, Umar melendonga macam tu menjirat. Kau panggil apa kau? Pergi. Bah, ni Bani Sayyidina Umar pergi. Bukan anak kau yang deraka. Kau yang deraka ke anak kau. Dulu kita duk fikir tuan-tuan, anak deraka kepada abah. Tak. Ada juga abah deraka kepada anak. Kerana apa? Tidak menunaikan hak sebagai dia seorang anak. Akhirnya kan untuk meraih takwa ni kena ada ilmu. Ilmu ni bila ada? Minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan. Bentar kalau kita baca kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni tuan-tuan diasuh bila? Bila dia diajar? Dia diajar ketika dalam paut lagi. Dalam paut. Bila Ummu Hatun, omak kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, isteri kepada Sultan Murad kedua, mengandung, maka kan Sultan Murad kedua ngabar ke isteri dia, Ummu Hatun ini yang daling pori dah setiap pagi. Menghadap dokek balkoni, menghadap diri daling sayang ke hadapan Selat Bosphorus. Pada waktu tersebut gosok perut. Wahai anakku, di hadapan engkau ada Selat Bosphorus. Di sebelah selat sana ada yang namanya Constantinople. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang berjaya menakluki Constantinople, kalau dia raja yang terbaik. Kok dia jenderal yang terbaik. Kok dia rakyat yang terbaik. Wahai anakku, aku nak kau menjadi orang yang berjaya menakluki Constantinople. Lampaut lagi. Lampaut. Lahirlah Sultan Muhammad Al-Fatih. Lahir saja Sultan Murad orang ambil.
Wahai anakku, mari kau duduk dalam perut, ni deh. Sekarang, depan mata kau. Mari dalam perut, lahir keluar tahu. Tu deh. Constantinople. Apa tu tuan-tuan? Sasaran. Maknanya, Sultan Murad dia letak sasaran kepada anak dia, itu Bosphorus. Kenapa? Berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, siapa yang berjaya menakluki Constantinople, dia sesiapa saja dia, raja ke, jenderal ke, askar ke, private ke, apa ke, dia adalah orang yang terbaik. Maka anakku, jadilah orang yang terbaik yang berjaya menakluki Constantinople. Tuan-tuan, 800 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Constantinople telah berjaya ditakluki. Makna apa? Makna perbuatan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih telah menjadikan hadis yang dituturkan oleh Rasulullah SAW ini benar. Benar, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, yang makna daripada kunci. Daripada awal lagi, tuan-tuan, kita kena ajar dengan ilmu agama. Ilmu agama ni, tuan-tuan, wajib. Nama ilmu fardu ain. Kelas fardu ain. Ada tak kelas fardu kifayah? Tuan-tuan pernah dengar tak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kad apa nama ni, kad tauliah. Tauliah ustaz-ustaz ngajar ni lah. Kan tuan-tuan panggil ustaz ni tengok kad tauliah tau. Kan nanti minta kad tauliah tak? Kad apa? Ni baru IC je. Tak apa tau. Itu bukan kad tauliah. Dia ada kad tauliah dia. Warna biru untuk 1/9, warna oranye untuk apa nama ni, daerah-daerah yang tertentu. Tengok apa yang ditulis kat situ. Kan warna oranye tu tengok dia tulis tampil, makna dia tak boleh ceramah kat Somad. Ada yang tauliah. Tapi kad tu warna kuning, warna oranye. Warna oranye tu makna dia hanya daerah tu dia boleh. Warna biru semua. Semua daerah 1/9. Dia boleh poi semua, tuan. Nak tengok tu. Jangan tuarah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan umpah sekalian, ya, makanya tuan-tuan, kena ada ilmu. Kelas fardu ain dalam tauliah tu ditulis. Kenapa ditulis fardu ain? Kita nak belajar fardu ain, ustaz. Kenapa fardu ain? Fardu ain ni apa? Fardu ain ni wajib. Fardu kifayah tak ada pasal orang lain buat, kita tak payah buat. Itu fardu kifayah. Orang dah buat, kita tak payahlah. Tapi kalau tak ada orang tahu buat fardu kifayah tersebut, semua berdosa. Ngurus jenazah ni, saya jenazahkan apa nama ni, fardu kifayah. Kan? Dah ada orang murid selesai lah tu. Hilang terangkit kita punya dosa. Dia ada orang tahu. Tapi bila meninggal, macam mana nak buat ni? Tak tahulah. Kita bungkis masuk tuan sampah lah. Misalnya, tak tahu nak buat apa. Satu kampung berdosa. Pasal apa? Pasal fardu kifayah tak tahu. Makanya tuan-tuan, fardu ain ini wajib. Bila wajib, kalau anak kita tak tahu sembahyang, anak kita tak tahu ibadah, anak kita tak tahu puasa apa semua yang asas, bermakna itu abah berdosa. Sewaktu di akhirat dia boleh tuntut. Dia boleh tuntut lalu kan, ya abah aku ya Allah, abang kau poi selalu sajid surau, kau tak poi. Ya Allah, kau tahu tak, abah tak pernah ajak aku. Apa tuan-tuan nak kata? Nak kata apa? Soalnya tahu. Nak kata apa? Ni abang selalu suruh masjid ni. Kan? Dapat banyak pahala ni, tuan-tuan. Ya, anak main game kat rumah. Anak pergi melahau-lahau, meredut. Pilih sana, pilih sini. Poi pasal malam, poi situ, poi sini. Kan? Balik, kau boleh apa kau pasal malam? Nia, boleh nia. Poi sedap juga. Tak boleh tu. Sebelum poi pasal malam, kau singgahlah sekejap. Kan nak lalu poi pasal malam tu, kau singgah surau sekejap. Kalau kau rasa lapang, duduklah, jangan start ngomong-ngomong tu aja.
Kita dipersoalkan kan. Asyik pun takut kau tu lah. Ustaz di ngobal-ngobal. Tak pernah aku tengok di bawah anak dia. Jeng. Jangan tuan-tuan. Pondok hukum ni dia berlaku semua tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ustaz tak masuk dengan kau lah. Ustaz buat jahat masuk dengan kau sama ya. Hukum Allah dia tak takluk kepada golongan ni. Tak. Semua kono siapa buat kono. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kono ada ilmu. Ya, kono ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, bermakna suka kita tak tahu bagaimana nak capai untuk meraih takwa tersebut. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, makanya tuan-tuan, ya, untuk meraih takwa, ilmulah yang paling utama. Ilmu Quran ni, ilmu hadis ini, ilmu agama ni paling utama tuan-tuan. Okey, 1. Tinggal lagi 5. Poin yang kedua. Yang kedua apa? Nak meraih takwa ni. Dah ada ilmu, kono beramal. Al ilmu bila amalin. Kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal diibaratkan seperti pohon pokok tak ada buah. Saya ingat makin duduk rumah, mula-mula beli rumah, tuan-tuan, duduklah. Tanam kita beria ni, tanam ni depan kita tanam pokok mangga. Kan? Tanam pokok mangga tuan-tuan, duduk situ 7 tahun tak pernah berbuah. Tuan-tuan. Pokok mangga yang saya tanam tu lah. Buih, tuan-tuan. Orang kata baju ni bubuh baju tu, kata baju ni bubuh racun tu, macam-macam keedah. Tuan-tuan, jumpa pakar lah apa semua tak mahu dah tuan-tuan. 7 tahun tapi boleh je jadi sampai letak ketor kan todoh je. Kan? Tapi buah tak ada tuan-tuan. Lama-lama fikir-fikir pagi-pagi dah kono sapu kau punya daun. Kan potang sapu lagi. Ai tak raya tu dah. Kan? Tabang. Pasal apa tidak mendatangkan hasil? Yang tak ada amal. Ya? Ilmu ada amal tak ada. Seperti pokok yang tak ada buah. Bila pokok tak ada buah, apa hasil? Tak ada hasil. Oh, ayo tuan-tuan. Makanya yang kedua tuan-tuan, lepas ada ilmu, kena ada amal. Ilmu saja ada pun tak ada. Kau tak beramal. Tuan-tuan sahabat Nabi, tuan-tuan, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak bagi tahu kami apakah amalan yang paling ringan tapi boleh masuk syurga? Kita ingat gitu, Ibu Malih. Sahabat pun ada, Ibu Malih tuan-tuan. Nak shortcut. Shortcut. Kan, nak jalan mudah. Nak masuk syurga. Nak buat kodoh sikit, dapat banyak. Hari tu orang ambil kau ni. Kan, buat sikit. Tapi pahala banyak. Shortcut untuk masuk ke dalam syurga. So Allah kata apa? Amantu billah fastaqim. Engkau beriman kepada Allah dan engkau kena istiqamah. Istiqamah tuan-tuan macam mana? Kita tahu semayang jemaah 27 dapat. Kita datang. Mana kita tahu tu itu adalah ilmu. Kan? Ilmu. Semayang jemaah 27 dapat. Itu ilmu. Kan? Kemudian kita datang. Datang ni namanya amal. Ya? Amal. Jadi bila datang dapat tak? Dapat. Maka dapat 27. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal kita beramal. Kalau kita tahu, kan? Tahu. Sembahyang berjemaah ni dapat 27. Tapi tak beramal. Sembahyang di rumah pun sembahyang yo. Dapat satu pun pahala yo. Tak betul tuan-tuan. Tak betul. Sepe tu tak betul. Ya, kenapa sepe tu tak betul? Pasal semua orang tahu amalan ini adalah merupakan satu bentuk kewangan, akaun. Amal ni akaun tuan-tuan. Nah, kita buat beramal pagi ni 27 dapat sembahyang subuh berjemaah ni tuan-tuan, Allah pun masukkan pahala ni dalam akaun akhirat kita. Cik-cik masuk dalam sana. Beg kuning.
Yang main beg kuning ni. Macam-macam lah sekarang. Tokan beg kuning. Pasal apa? Nak beli barang tu, beli barang ni. Kan? Tiap hari atas pagar tu 2-3 longgok. Tak tahulah. Ramadan pun sama tu. Aduh. Dia balik tak pagar apa tu? Dia berbodoh pula. Hari-hari tu. Apa lihat pun. Dan aduh, budak-budak ni tambah ni cuti sekolah ni. Ni lah. Semalam lah. Kakak aku ambil produk anak saya tu. Ambil adik dia ke UPM lah, ke USIN lah, round kakak saya sekolah. Balik kojo, saya ngobar ke anak saya. Kan aku ambil adik-adik kau. Dia kojo ke bagi. Kan? Dia pergi ambil adik dia ke UPM. Kan? Dia pergi ambil adik dia ke USIN. Ambil balik. Saya ngobar ke mak dia. Ni beg kuning kita ni. Sebagai ni kita ni. Kan? Kecil-kecil. Kadang-kadang kita duduk kat luar tu. Kecil-kecil punya. Shopping. Aduh. Esay account pun tak ada. Nak boli pun tak roti. Nak boli macam mana? Kau boli kadang-kadang elok juga. Apa nama yang rumah tu ada makan abatu sauda dengan apa nama ni olive oil yang pil tu kan. Boleh kek kodam boleh dok apa nama ni pun Shopee tu kan. Murah. Jadi selalu saya ngobrol kat anak saya ni bang. Kena boleh ni murah ni. Murah. Tapi bang beg kuning sebelum beg kuning dia kena ada beg biru dulu. Beg biru dulu. Biru, hijau, warna purple. Tengok logo barang. Pandai foto kan. Tak apalah kita baik lah. Ting-ting. 2-3 hari datang sampai macam murah. Jadi kena ada. Ya. Jadi tentang sahabat tadi tanya Rasulullah. So jawab apa? Amantu billah fastaqim apa? Istiqamah. So Allah kata aku suka orang yang belajar sikit amal yang banyak. Daripada belajar banyak tak ada beramal. Ya. Lima taku kabur maqtan indallah ya an taqulu ma la taf'al. Sangat besar kebencian di sisi Allah orang yang tahu tetapi dia buat tak tahu. Dia lima taku apa yang dia cakap ma la taf'al tapi dia tak buat. Dia cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Bila cakap tak serupa bikin sangat besar kebencian di sisi Allah. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, syarat yang kedua untuk sampai kepada takwa, kita kena beramal. Beramal. Kena buat. Ya, kena buat. Baiklah, kita tahu satu macam hari ni, malam pagi ni kita dah tahu. Ni ustaz ni cerita macam ni. Nanti balik kan tengok jiran tengah nyapu-nyapu tu, oi tapi jiran. Assalamualaikum Kak. Mana ni? Tang surau. Oh tu kau. Biasa subuh tak ada kuliah kan? Entah apa salah ngomong tu dia, entah apa hal ni kan. Subuh pula biasa malam yo. Kan? Itulah. Tapi hari ni tajuk dia macam ni lah. Oh dulu dia kalau ke maghrib tu tafsir kerja Tapi ni subuh ni dia cerita tentang takwa. Itu ayat yang pertama. Kan kita sebagai mak ayah kalau anak balik, kena tanya yang tu. Kan? Tapi kita biasa tanya apa? Kena kalung. Ubah sekarang ni, Kak. Ubah. Balik, yo terpacul depan mata. Kau dah semayang tu. Ubah. Sebab makan ni boleh cari. Makan, sekejap lagi pun boleh. Kalau tak semayang, habis waktu, luput waktu. Makan, hari-hari boleh. Setiap saat boleh. Entah. Tapi semayang tak? Semayang. Kalau semayang tu, dah tak dibuat. Kan? Okey, Serinia apa? Serinia apa nama? Serinia. Serinia apa nama tak? Dia hari dia tahu betul. Kita ada juga, tahu juga tapi yang jarang lalu kan? Yang jarang lalu. Kan? Dia kata ngopah sini, ngopah sini. Kau nak makan tu? Baru tanya. Kan? Padahal kita dah bagi dah. Dah bagi dah nasi. Hadis.
Tuan-tuan. Ya, nasi hadis. Di nasi Arab yang biasa kita makan ni, nasi mandi, nasi maklubah. Itu biasa kita makan. Tapi, tuan-tuan nak sedap lagi, nasi hadis. Tapi jarang orang buat. Biasa nasi hadis ni, dia ada kat restoran Hadramaut. Kan? Kalau tuan-tuan nak makan, nasi hadis ni, dia punya tu bakar. Ayam bakar. Dia bukan, kupih, dia tak, dia bakar. Dia tak aluminium foil. Tuan-tuan pergi dekat sebelah Salam tu, hospital Salam tu, ada kedai Arab Hadramaut. Memang kedai tu pekojo semua Arab. Semua Arab. Dia tak ada pekojo orang Malaysia. Semua orang Arab. Semua orang Arab. Dia ada satu nasi namanya hadis. Oh, saudara. Ustaz ni cerita makan pula dah. Aduh, cerita ustaz ni kalau tak masuk makan tak mahu sudah. Kan? Dia mesti sambut makan kan? Tengok orang. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jadi kena beramal tuan-tuan. Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala menyatakan, wahai anak, buku Imam Ghazali, ya bunai. Ya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan telusuri bagaimana orang alim ulama ni dipanggil anak, dia akan panggil dengan nama, bukan nama, tetapi gelaran. Ya bunayya, wahai anakku. Ya wahai ummah. Nak bagi tahu bahawasanya satu periktirafan, kau kena sedar kau tuan. Macam tu tuan-tuan. Ya bunai. Kan? Ya, wahai anak. Kan? Kalau kita tengok surah Luqman, macam mana Allah memulakan dengan memanggil Luqman tu apa dia? Ketika Luqman menasihati, ayah Luqman nasihat. Macam mana? Ya bunai, la tusyrik billah. Betul tak? Wahai anak, jangan syirik. Itu dia. Ayat tu penuh kan? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah menyatakan bahawasanya ilmu itu umpama pedang. Kan? Masakan pedang itu berguna jika tidak dihayunkan apabila berdepan dengan musuh. Imam Ghazali kata apa? Ilmu itu seperti pedang. Pedang ni nak buat apa? Kan? Kalau ada musuh, tobeh lah. Tobeh itu amal. Ya? Tobeh itu amal. Jadi kalau ada pedang saja, ilmu ada, pedang ada. Tapi tak buat apa? Tak ada buat apa. Jadi tak bunuh lah pedang. Berkarat lama-lama tuan-tuan. Jadi pedang ni kena guna. Kan? Al-ilmu, al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Ilmu pun seperti pedang. Kenapa? Kalau kita tak guna, bermakna kita akan dipotong. Kita ada ilmu, kita tak guna tuan. Kita kena potong. Sebab apa? Sebab setiap apa yang kita ada, Allah akan bertanggungjawabkan kita kepada apa yang kita ada. Okay? Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam surah Taubah ayat 105, Allah SWT berfirman, dan beramallah, nescaya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan menilai amalan kamu. Ya, tuan-tuan. Bilal bin Rabah, kan, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan masuk dalam syurga. Ya, bila sampai dalam syurga, tengok-tengok dah ada dah kaki, tapak kaki Bilal mendahului tapak kaki Nabi. Jadi Rasulullah pun menung, anda kau Bilal, kan, mendahului. Aku baru nak masuk ke depan. Wah, anda kau tu. Makanya tuan-tuan, habis Rasulullah panggil Bilal, wahai Bilal, amalan apakah yang kau lakukan sehingga menyebabkan kaki engkau mendahului tapak kaki. Ini aku tak adalah baik-baik kan, macam kau suruh lah. Mesti ada lebih. Mesti ada something, amal yang kau buat sehingga kau diberikan periktirafan oleh Allah sebegitu tinggi. Makanya Bilal kata apa? Aku sentiasa pastikan dalam itu sentiasa ada wudu. Bila aku batal wudu, aku ambil. Bila aku buat salah je, baru aku sujud kepada Allah, mohon untuk Allah ampunkan dosa. Ya Bilal,
Itulah dia amalan yang menyebabkan engkau masuk itu amal. Dan Rasulullah SAW sembahyang, habis sembahyang Rasulullah tanya, tadi siapa baca apa dia ayat yang tengah sembahyang tu? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Itu dia sambungannya. Nabi kata, apa siapa baca? Habis sembahyang Nabi tanya, Nabi tak baca. Siapa baca? Kau tahu tak? Suatu kau baca tu, aku melihat malaikat berbondong-bondong. Amal. Ini namanya amal. Tapi kita tak nampak lah. Kalau kita nampak, saya rasa semua beramal. Saya nampak manusia ni orang macam tu, dia pun nampak kan kata. Bila tak nampak kan kata, dia tak bawa tapi dia dah bayar tahu. Tak nampak. Kalau nampak baru dia beramal. Pasal nampak. Yang ketiga, tuan-tuan, untuk ilmu dah selesai, amal dah selesai, tuan-tuan, nak duit dua ni pada ada syarat ketiga, mujahadah. Mujahadah tu siapa ustaz? Macam tuan-tuan sekarang mujahadah. Aduh, kayak pelapan lah. Mujahadah. Aduh, WhatsApp tahu ni, ini mana ni? Nak bui, nak bui jangan nak bui sini kan? Di sana ni, kan? Ni, saya mujahadah. Duduk, semua tak berani nak makan. Pasal apa ustaz dah sebut mujahadah. Mujahadah tu apa? Mujahadah itu ada jihad. Nak dapat ilmu kono jihad. Nak datang ke sini ni tuan-tuan, jihad tak? Jihad ustaz. Nak makan pagi-pagi tu, nak mandi ustaz, nak bergerak tu, Allah dia punya malih tu ustaz. Tapi jihad, ingat jihad kena lawan ustaz, kena lawan lawan jihad. Nak ilmu kena jihad, kena cari kan? Nak beramal kena jihad kan? Tak zikir susah payah. Senang ya ustaz, tapi kenapa ramai tak zikir? Semua orang nak bodyguard, betul tak? Nak pengawal, nak Allah lindung. Tahu tak macam mana? Tahu ustaz. Macam mana Allah nak lindung? Lepas semua baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Selasa marrah. 3 kali Nabi kata dalam hadis yang sahih. Bila kita baca yang tadi tu, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'un 'alim, 3 kali Allah hantar malaikat duduk bersama dia sampai kepada maghrib asar. Asar baca pula 3 kali lagi. Tuan-tuan, ayat yang sama, doa yang sama. Allah hantar yang ni balik latih. Boleh lalak dulu. Dia malaikat tak lembu. Kan hantar. Kalau lagi jaga daripada maghrib sampai subuh. Mano kita tak payah hire syarikat security. Allah hantar security dia jaga kita. Amal tak? Alhamdulillah. Senang dia. Senang dia pun. Tapi kita tak beramal. Ya. Kita tak beramal. Istighfar, Nabi istighfar sehari 700, 70 hingga 100. Masih sikit dia ustaz. Istighfar tak? Alhamdulillah. Yang padahal dia bebek. Orang kata Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Naik motor, Astaghfirullahaladzim. Anjing lalu, Astaghfirullah. Okey. Kan senang. Kan? Minta bila kita asyik raha. Kan? Ngantuk obat. Ngantuk. Tuan-tuan, bila kita mengantuk, kita dengar Quran apa sesuatu yang baik lagi mengantuk, sampai kurang sambung dengan iman kita. Sebab kita perlukan maksiat untuk menyihatkan itu. Baru bangga.
maksiat untuk sesatkan kita. Oi, tolong kan? Kenapa kita pilih maksiat? Dengar ngaji ngantuk Ustaz. Kenapa dengar ngaji ngantuk? Kenapa bila beramal agama ni ngantuk? Ustaz kat mulut dia mulut tutup kata. Ustaz kat mulut ngajarlah mata dia pun tutup. Tapi Iblis bapaknya hati nak ke rumah Allah daripada langsung tak datang kan. Tapi tidur Ustaz tak apa dah. Mula-mula tak apa. Tapi dah 5 tahun tidur Ustaz. Bayar. Ingat mula-mula okey lah, kita terima lah. Tapi dah 5 tahun nolak yo. Jadi mana rumah balik tanya, balik rumah tanya. Jadi Ustaz mana? Ustaz rumah tu. Apa dia cerita? Makanya mujahadah. Dulu-dulu tuan-tuan ingat tak? Baca buku, belajar pondok tuan-tuan. Bila baca kitab nak menghafal tu tuan-tuan, kaki ondang dalam air dalam mesin. Mesin ada air kan? Jadi ngantuk. Kaki tu, mesin dalam air tu letak kaki dalam. Sajuk mata tu kan? Bila tak nak tidur lama-lama kan? Bantal tu apa nama ni, tokol kayu tu tuan-tuan. Jadi bantal, pasal dia jatuh kan? Wongkar atau wif sampai macam itu pun namun mujahadah. Maknanya mujahadahnya apa? Kono basuh beribadah. Kono basuh. Kan? Seorang sahabat datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, jiran aku tu sembahyang malam macam ni. Kan? Sembahyang berjemaah belakang kau ya Rasulullah. Tapi bila pagi mencuri. Kojo dia mencuri je. Macam nak baik tu ya Rasulullah. Macam nak baik ni kau datang muka ni ya Rasulullah nak tanya macam nak baik. Kan? Kau balik, kau bagi tahu kat dia, teruskan solat. Dan memang dia sembahyang Islam. Sembahyang berjemaah dia sembahyang malam dia sembahyang. Tapi masalahnya berbagi dia mencuri. Kau balik bagi tahu kat dia, teruskan solat. Kenapa? Satu hari solat itu akan mengubah dirinya. Ya, kadang kita ni tuan-tuan manusia yang buat silap, selalu buat silap. Tetapi dalam kita buat silap, kalau kita minta ampun ke Allah. Ya, tuan-tuan dengar tak dulu kisah apa nama ni, seorang yang nak pergi haji. Ya, dia bukan seorang nak pergi haji, dia nak on the way pergi haji dengan abah dia. Ingat saya cerita dulu kan. Sampai dekat Mekah, sebelum pergi haji, abah yang meninggal. Bila abah meninggal, mayat abah tu bertukar jadi orang hitam. Jadi dia pun ingat, Allah, kenapa abah tu ni? Dia ingat abah dia dulu mati jadi hitam. Jadi sementara pagi esok nak tunggu, kan dia pun malam tu dia tidur lah. Pagi esok nak tunggu, nak gali, nak ke bumi, uruskan jenazah abah dia. Tidur malam tu mimpi ada seorang lelaki datang tokek mayat abah dia, jenazah abah. Lelaki tu buka apa nama kain yang menutupi jenazah abah dia. Lelaki tu usap muka abah dia. Dan mayat abah dia tu, jenazah abah dia tu bertukar jadi putih. Lelaki cantik daripada apa nama ni waktu dia hidup. Jadi ketika dia bangun, dia berlalu nak pergi, aku tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, siapakah gerangan kau? Ada 3 geram ni. Kan? Aku adalah Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tanya kepada kau ya Rasulullah, kenapa jenazah abah aku ni hitam bila mati? Rasulullah menyatakan, kau tahu tak, abah kau ni banyak asyik. Banyak juga Rasulullah. Tetapi bagaimana kau boleh hadir ya Rasulullah? Ni kau hadir ni, dia banyak maksiat ni, sepatutnya setan lah. Tapi kau hadir ya Rasulullah, dan mengusap menjadi putih. Tetapi abang kau ni satu saja.
Dia buat maksiat, tapi di mulut dia sentiasa berselawat kepada Allah, berselawat kepada Allah. Jadi dia berhak mendapat syafaat. Walaupun kita ni masalah makhluk yang bersilap, kita jangan lupa untuk bertaubat. Kita jangan lupa untuk berzikir. Kita jangan lupa berselawat. Kita jangan lupa untuk beristighfar dan sebagainya. Kenapa? Itu adalah merupakan mujahadah. Dan mujahadah lagi, ketinggalan benda-benda yang tak sepatutnya kita buat tersebut. Okey, yang keempat. Yang keempat. Dia berapa pusat semua? 6. Baik. Sikit-sikit lah. Yang keempat, apa dia tuan-tuan? Doa. Doa. Doa ni islah bil mu'min. Doa ni ialah senjata orang. Doa bisa orang. Doa jangan main. Ingat Rasulullah SAW cerita 3 orang masuk dalam gua, nak saya cerita. Masuk dalam gua, tertutup pintu gua, batu jatuh. Tuan-tuan nak buka macam mana? Kan? Telefon tak ada waktu tu. Nak tolak batu sewadaknya, tak ada yo tu dah. Ni 3 orang buat gua, matilah kita, ori kita. Habis dah makan tak ada, udara pun tak ada, cahaya hari pun tak nampak. Macam mana orang kita lah. Apa buat? 3 orang tu masing-masing ulang. Masing-masing ulang. Ni ulang. Ada. Tu kan. Ya. Ini kuasa doa. Power doa. Ya. Tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Biasa mak ayah ni selalu doa anak. Ya. Selalu. Mak ayah ni tuan-tuan selalu doa anak. Ya. Tapi anak-anak jarang doa. Kalau anak tak sembahyang langsung tak doa. Allah sayang kita, tuan-tuan. Punya sayang kita. Kita sayang tak anak kita? Sayang. Ya. Tetapi Allah lagi sayang hamba-hamba. Makanya tuan-tuan, sayangnya Allah ke kita, sehingga Allah hantar manual buku manual. Untuk kita hidup di atas muka bumi ni, dia ada manual buku, namanya Al-Quran. Kita boleh washing machine, tuan-tuan, mesin basuh. Dia ada di buku panduan cara penggunaan mesin tu. Mula plug dulu. Lepas tu niha. Mesin basuh ni 10 kilo, jangan letak 20 kilo. Doreh rusak kan. Kemudian ni macam-macam dia beritahu instruction, cara penggunaan. Sama juga kita hidup, kan, manusia kita ini Allah bagi kita buku untuk hidup. Guna saja buku tu, guna saja Quran tu, kan, untuk bantuan hidup kita, maka kita akan selamat. Kita akan selamat. Yang jadi masalah kita tak guna, osah tak guna itu. Ya, kita tak guna. Walaupun kita tahu, tapi kita tahu 10 kilo, kan, sumbek je sampai dia boleh hidup. Lepas tu bising, bising basuh ni walaupun boleh dah rusak, mana tak rusak, ada sumbek tu boleh hidup 20 kilo. Tak mau tak tamat. Allah bagi kita manual tu, kan? Ini dia. Kita ikut saja apa yang disuruh, kita tak buat apa yang dilarang. Dan makanya doa ini, tuan-tuan, salah satu di antara media yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan kita ini, tuan-tuan, menuju kepada takwa. Rasulullah SAW berdoa dalam hadis sahih Muslim, dan Allahumma ati nafsi taqwa. Rasulullah doa minta takwa. Rasulullah doa minta takwa. Ni doa yang masyhur. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, kurniakanlah jiwaku takwa. Ada doa khusus tu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Engkau bersihkanlah jiwa aku. Engkau bersihkanlah jiwa aku. Engkaulah yang sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Engkaulah sebaik-baik yang pelindung. Engkaulah yang sebaik-baik penguasa.
Nabi doa, kalau nak takwa, kalau apa? Kalau bersih jiwa. Ya, kalau bersih jiwa. Apa yang kalau ada itu, kalau beramal, kalau istiqomah, kalau nakik tangan, berdoa. Ya Allah, damai semua ya Allah. Nakik tangan doa. Dan kita lah, doa ke anak kita. Kan, kadang-kadang doa mak ni handal. Tengoknya ada cerita kisah Imam Bukhari yang buta betul. Anak dia, mak dia siang malam pagi petang kek tangan doa, ya Allah, aku bernazar ya Allah, Bukhari ni pun betul ni colek elok sombong betul ni, aku akan hantar dia belajar Quran. Bertahun tuan bukan sehari dua dulu doa tuan, bertahun doa. Kan tak elok. Kata kalau elok, yang memang elok pun, bila elok pun dia tuan. Bukhari koi belajar Quran. Koi lah Bukhari, koci belajar Quran. Ini Sahih Bukhari yang kita belajar, kitab hadis Sahih Bukhari ini, Bukhari ni lah. Koi belajar Quran. Kan tentang kumpul tanya, ini aku nak baca ayat Quran, lepas aku baca kau sambung, atau bukan sambung kau ulang. Guru dia pun baca habis. Bila habis, tangan, ulang, siapa boleh ulang? Semua tak boleh ulang. Kan? Bukhari, okey dah. Saya boleh. Aku tak nak tengok kau siapa ni? Tak siapa ni? Mari sini. Ulang. Ulang tentang baca. Wah, dah kau. Kan? Aku datang, mak aku suruh datang belajar Quran. Kau tak payah belajar Quran, kau belajar hadis. Tak payah. Mak bapak suruh belajar Quran. Tak payah. Kau belajar hadis. Mak suruh belajar Quran. Kau esok pagi kau bawa mak kau tak boleh. Esok pagi pendek kan kita. Kasih cerita daripada pagi ni sampai pagi esok, tuan-tuan kuih pula tunggu. Jadi pendek kan kita pagi esok. Ya.